15 muka surat 18. Okey, muka surat 18. Okey, set 2. Okey. Okey, pertama keluarkan apa? Min. Okey, macam mana nak tulis min? Okey, mu. Bukan M, mu. Sama dengan 60.5. Lagi? Sampai awal macam mana? Sigma. Sigma. Jawapan dia, jawapan berapa? 0.5. Namanya sigma. Okey? Okey, A. Senang je dapat. Dia bagi sikit je, lepas tu dia suruh cari A. Dia pun dah cakap dah taburan normal. Okey, terus ingat. Bila dia dah cakap taburan normal, bermakna tak ada NCR tu, tak ada. Dia akan pergi kepada jadual. Okey? Okey, jadi cari kebarangkalian P. Kebarangkalian is P. Seorang pelajar yang dipilih tu bukan X sabar belum? Yang mempunyai berat badan. Berat badan tu yang X. Baca ayat tu betul-betul. Contohnya macam ni lah. Dalam kelas awak ni ada 20 orang. Saya pilih random. Kau tiba-tiba. Betul tak berat badan dia ni bawah 59. Macam tu. Tu yang maksudnya, faham tak? Tapi X kita adalah yang bawah. Macam tu. Jadi berat badan ini X. Dia kata sekurang-kurangnya. Oh, melebihi lebih besar atau sama dengan berapa? Macam tu. So kelas, kalau satu lagi kalau kita nak tahu dia binomial ke dia, kalau anda kata dia tak bagi tahu normal ke binomial. Okey. Kan kalau binomial NCR tadi. Kalau NCR ni wajib ada X sama dengan, betul tak? Okey. So ni lebih besar. Kalau kita nak letak sama dengan, boleh ke? Nak letak apa? Sama dengan berapa? 59.5. Mati nak buat sesuatu ni. Sampai mana? Faham tak? Dekat sinilah taburan normal digunakan. Okey, jadi bila taburan normal ada satu syarat. Tak boleh X. Dia mesti apa? Siapa ingat? Z pandai. Ada rumusnya. Apa rumus Z? Bukan A. K salah. X. X tolak min. Persisihan piawai. Bukan variance. Ini rumus dia Z ni. Z ni apa nama dia? Kita panggil apa? Skor Z lagi? Ada lagi? Skor piawai. Betul. Ataupun ada lagi dia kata dipiawaikan. Z lah. Tu Z. Jangan tak tahu pula. Kejap lagi kan. Aduh, tak tahu benda piawai ni apa ni. Itu adalah skor Z. Z. Okey, dah. Okey, jadi settle Okey, jadi sekarang ni kita nak menukarkan X ni. Okey, tak boleh X. Mesti Z transform. Sama. Okey, bila kita tukar Z, kena masuk rumus ni. Jadi nak masuk rumus tu, X kita berapa tadi? X. X ni yang awak tulis ni lah ni. X ni yang awak tulis atas ni. 59.6 tolak min yang diberi 60.5 sisihan piawai 0.5 tutup. Okey, cari. Dapat berapa? Cari. Dapatkan jawapan apa? Negatif 1.8. Okey, yang lain dapat ke tak? Okey, dah dapat Okey. Sampai sini step seterusnya wajib perkataan saya wajib buat graf. Wajib. Jadi letakkan palang macam ni. Okey, menggunakan pembaris. Buatlah begini. Buat palang satu tengah-tengah. Letak paksi Z. Bukan X. Z. Kenapa Z? Sebab ini Z. Habis kalau yang atas X ni nak buat graf macam mana? Sama je. Buat graf macam ni, macam ni. Tapi letak apa? X. Sama je. Okay? Cuma bezanya bawah tu Z, dia dah piawaikan. Maksudnya kita dah buat rumus. Okay dah. Lepas tu awak tengok Z awak ni 1.8 ni negatif. Ingat je paksi X dengan Y tu. Kalau paksi X negatif belah mana? Kiri. Jadi sini akan jadi negatif 1.8. Letak palang.
Lepas tu awak kena lorek. Tengok simbol lebih besar. Loreknya ke kanan ke kiri? Ke kanan. Bila ke kanan ni lorek habis sampai bucu. Okey. Okey dah So ni graf ni wajib buat tau. Sebab dia petunjuk. Okey. Dah dapat dah? Okey dah. Settle. Patah balik dekat kita punya persamaan kita ni tadi. Okey. Ini tadi Z. Maknanya ni nilai Z lah kan? Okey. Buka jadual taburan normal. Buka jadual taburan normal semua. Dekat buku nota saya dah letak dah belakang. Saya memahami. Saya letak dah dekat buku nota awak tu. Ada jadual, ada rumus. Ingat kita ada gambar kau je kat situ. Okey, cari lajur Z. Lajur tahu Z ni cari satu poin depan. Negatif tak ada. Negatif tu tak ada kena-mengena. Sebab negatif tu hanya untuk kita nak lakar graf sahaja. Okey, dapat tak 1.8? Okey, berapa? Ni kosong lah kan? Okey, berapa? 0. Ni. Okey. Jadi kebarangkalian ini adalah sama dengan 0.0359. Okey, dia penulisan dia macam ni. Sama dengan 0.0359. Dah dapat jawapan dah? Okey. Tetapi rujuk balik graf. Kat sinilah paling penting. Sebab tu wajib buat graf. Bila kita rujuk graf, awak tengok. Okey, kita dah belajar mula tajuk ni. Kalau graf taburan, sebelah ni berapa poin? 0.5. Sebelah ni? Okey. Kalau ikutkan logik akal kita, ni lorek ni kan? Banyak lorek ni. Dah berapa tu? Dah 0.5 dah. Tapi jawapan kau baru apa? 0.0. Macam logik ke? Sepatutnya melebihi 0.5 kan? Sebab ni dah 0.5, yang ni pun jadi ini sebenarnya kat mana ni? Dia adalah kat belakang ni, ekor kecil. Jadi kita tak nak, kita nak ini. Sebab tu kena lorek. Kita nak ni, apa kita buat? Pandai. Okey. Jadi apa kita buat? Kita nak yang dekat dalam ni. Sebab dalam ni sebenarnya sebelah ni dah 0.5. Sebelah ni tak tahulah berapa. Tapi bila kita kaitkan dengan jawapan, tak logik. Ni 0.03 ai. 0.5 pun tak sampai. Jadi 0.03 ni sebenarnya di belakang dia yang ni. Dia boleh depan belakang. Jadi di belakang ni. Jadi macam mana kita nak cari yang biru tu, kawasan biru ni? Semua kebarangkalian adalah 1 tolak 0.0359, barulah dapat jawapannya. Faham? Faham ke tak faham? Tak? Faham? Okey. Jadi tengok jawapan tu betul ke tidak. Awak akan dapat 0.9641. Barulah logik kan? Logik. Sebab dia besar lorek tu. Baru logik. Kat sinilah kelemahan semua orang nanti. Sebab tu saya kata graf wajib. Okey dah. Next, seterusnya B. Okey, kita tengok B. Okey, macam mana nak buat dulu dia punya P dia tu? P, Zazan. P. Lepas tu? Mempunyai berat. Berat tu P. Berat tu X. X antara. Macam mana letak? Antara. Macam ni. Apa dia? 59.6 dengan? Yes. Okey, lepas tu ulang step tadi. Apa step tadi? Tak boleh apa? Bila Z apa jadi dengan nombor-nombor tu? Tolak apa? Min. Pandai. Persisian piawai 0.5. Barulah muncul Z. Begitu. Dah siap. Okey. Lepas tu kira lagi.
Dapatlah berapa tu nanti? 1 negatif 1.8. Satu lagi 2.2. Okey. Tak ada sama dengan sebab antara je dia kata kan. Sorry. Okey. Okey. Okey dah. Okey. Sampai sini saya suruh buat apa tadi? Ulang balik. Graf. Wajib buat graf. Wajib. Jadi buat je macam ni garis. Mesti guna pembaris Tak guna pembaris dia pangkah, dia kosong. Dia memang mengada, okey. So paksi kita Z lah. Ikut sini paksi. Ikut Z. Lepas tu label negatif 1.8 dekat mana? 2.2 di mana? Loretkan. Loretkan dia. Itu je dulu mula-mula. Okey, dah. Okey. Okey, lepas tu PK. Macam mana pula nak buat ni? Sudah. Satu. Okey, penulisan dia macam ni tau. Dia sebenarnya sama kat atas ni tapi saya tak tunjuk, lupalah. Dia macam ni. Kan saya kata 0.0359 ni kat belakang kan. Jadi sebenarnya dia satu tolak ke barang kalian Z. Dekat belakang ni saya warnakan dengan warna hijau. Kat belakang ni dia adalah lebih kecil. Betul tak? Negatif 1.8, betul? Tu yang jadi 1 tolak 0.0359. Tu cerita dia, penulisan dia. Faham? Kena buat lupa. Sorry. Okey, sama juga dengan ni. 1 tolak. Okey, nak tolak yang mana? Kita loretkan yang ekor dia ni dengan ekor dia ni. Dua-dua nak kena tolak kan? Okey. Pertama, ZP. Z ni lebih apa? Daripada 1.8 tu. Lebih kecil, betul kan? Hijau ni kalau makin ke belakang makin kecil kan? Jadi lebih kecil daripada negatif 1.8. Satu lagi kena tolak yang belakang sini pula. P, Z lagi. Kenapa Z? Sebab kita punya graf kita Z. Z lebih apa? Besar 2.2. Lepas tu awak carilah ni. 1.8 berapa? 2.2 berapa? Dalam mana? Jadual. Jadi tak payahlah pening-pening dah. Terus jawab macam tu. So ni markah Ni adalah markah. Okay. Jadi yang ini tak boleh buang. Memang kena jawab taburan. Saya tak kira. Taburan kebarangkalian wajib jawab. Sebab dia tidak boleh dikebatkan. Memang itu je cara dia. Tak ada cara lain dah. Okey, jadi awak cuba tengok jawapan awak akan dapat sama dengan 0.9502. Okey, tengok. Betul? Wow. Bagus. Jadi tak susah pun kan? Senang kan? Dia kena faham dia punya konsep je. Senang je sebenarnya. Dulu kan masa saya belajar, saya rasa soalan ni susah. Memang masa saya belajar betul, saya tak ada macam awak juga. Susah soalan, saya tak faham-faham. Jadi saya tinggal soalan ni masa saya jawab MAT. Rupanya bila saya mengajar, la ilaha illallah. Senang, no. Sebab dulu saya tak faham dia punya graf dia tu. Kenapa kena lukis? Tak faham. Jadi, baru faham. Yalah, bila kena mengajar, kena belajarlah balik kan. Baru faham. Bukan senang nak bagi budak-budak faham. Ya, betul. Bukan senang. Kita bukan mengajar sebarang. Itu yang kadang macam, tak faham. Yang ni saya boleh Ya, betul. Yang kita uji Z mana Z? Jawapan air ni tak. Ni ke barang kalian. P. P ni. Jadi 0.9502 ni adalah yang warna biru tu. Ceritanya macam luas yang warna biru tu. Ke barang kalian tu. Faham tak? Kita tolak belakang, tolak depan. Tinggal tengah. Macam tu. Okay? Okay, last C. Macam mana pula? C. C macam mana? Baca dia punya tu. Cari apa? Dia baru normal kekal. Min kekal. Apa yang berubah? Min 60.5. Tiba-tiba CCM piawai jadi apa? Tak ada? Tak ada. CCM piawai tak ada. Kan? Dia suruh cari itulah. Okay. Jika 97.5% daripada pelajar itu mempunyai berat. Okay. P. Macam tu je. P.
Mula daripada berat tadi. Mula daripada berat. Baca daripada berat. Berat badan kurang. Nak tulis macam mana? P X lebih kecil. Ada sama dengan tak? Tak ada sebab dia kata kurang je. Berat badan kurang. Badang dah aku dah. Berat macam orang Terengganu ni. Berat badan kurang daripada 63.5 sama dengan berapa persen? Sebenarnya kelas persen ni adalah kebarangkalian. Kenapa dia kebarangkalian? Siapa tahu agak-agak? Kenapa saya kata dia kebarangkalian? Bukan. Sebab dia peratus. Sebabkan dia daripada 100. Itu kebarangkalian lah. Kebarangkalian awak pengawas dalam kelas ni. 3 orang kan? 3 daripada whole kelas ada berapa? 25. Faham tak? Kebarangkalian lah tu. Kebarangkalian yang menjadi hijau ni apa? SLB. Bukan. Badar. Badar. Satu daripada 25. Kebarangkalian yang menjadi SLB. 1 daripada 25. Macam itulah. Kebarangkalian manusia biasa. Orang lain pun manusia biasa. Tak ni, jawatan biasa. 3 daripada berapa? Macam tu. Faham tak? Tu kebarangkalian lah tu. Jadi that's why lah peratus ni kebarangkalian. Jadi 97.5%. Okey. Next lagi. Ulang balik. Apa tadi? Boleh tak X? Kat sini yang akan kebatnya. Tengok saya buat satu-satu kita buat. Z. Okey, apa jadi? 63.5 tolak 60.5 min per sisian PY tak ada sama dengan 0.12 97. Okey, cantik. Lepas tu saya suruh buat apa? Graf kan? Saya suruh buat graf kan? Okey, kita buat graf. Walaupun kita tak settlekan sebab ada sisian PY ni, tak apa. Kita buat graf. Okey, bila kita buat graf, okey. Okey, tengah macam ni. Okey, sini Z. Okey. Dekat mana kita nak letak dia punya Z dia tu? Ada ke? Saya tanya. Mana ada? Z awak ni besar macam ni. Alamak, apa benda ni? Nak letak kat mana? Okey. Semua orang tengok kebarangkalian dia. Besar tak kebarangkalian dia? 0.975. Okey, kat sini imajinasi. Kat mana nak kena campak benda Allah point tu. Okey. Lebih apa ni? Kecil. Okey, Bila lebih kecil, lorek kita ke mana? Kiri kan? Okey, kiri kan? Okey. Alright, bagus. Bila lebih kecil, itu tengah video. Alamak. Bila bukan video, tengah rekod. Bila lebih kecil, kebarangkalian dia daripada kiri. Jadi, sini kan? Okey, daripada sini kan? Okey. 0.97. Kat mana logiknya dia kena berhenti? Ni 0. berapa ni? Pandai. Mesti lebih lagi kan? Lebih agak-agak lah. Sini kot. Faham tak? Berhenti. Pak. Sinilah Z dia ni yang 63.5 tolak 60.5 per sisian PY yang kita tak boleh nak cari tadi. Mengikut ini. Ni soalan kebat ni. Mengikut sini. Sebab tu kena tahu hala kat mana. Okey. Bila dah sampai sini, okey. Macam mana kita nak cari Z ni? Sekarang ni Z ni problem sebab kita nak cari PCCM PY. Mestilah kita ada huruf Z tu. Z patutnya cari dekat mana? Jadual. Tapi macam mana nak cari Z? Satu sama tolak something sama dengan 0.95. Betul. Okey, sekarang ni bila Z, awak nak cari yang dekat sini ni. Jawapan dia, maknanya awak kena berpandukan kepada dalam ni kan? Okey. Nak mencari dalam tu pula yang mana satu? Cuba cari 0.975 tu. Ada ke? Takkan ada. Yang paling tinggi pun 0. berapa? 5. Jadi kita buat apa? 1 tolak dulu. Macam tu. Ni logik semua kat sini. Sebab 0.9 tak ada pun. Cikgu Mariam ni tipu ni. Tak ada ni. Jadi kalau tak ada buat apa? 1 tolak. Bila kita tolak, kita akan dapat 0.02. 0.05. Okey. Baru cari dekat dalam awak punya dalam ni. Cari 0.025 di mana? Cari. Carilah. Cari sampai jumpa.
0.025. Cari dalam jadual. Ada. Kalau ada pun bagi dekat-dekat. Ke ada ngam-ngam? Ya? Tak, ni dua-dua kosong. Jap. Awak jumpa apa? 0.025. Betul lah. Dapatlah ngam-ngam. Dapat Okay, good. Okay. Laju apa? Atas. 6. Sebaris dia, row dia apa? Row. 1.9. Macam tu. Bila dah dapat 0.25, awak tengok sebaris, awak tengok selajur. Jumpa apa? Jadi Z awak sini. Jadi Z kita adalah 1.9 apa? 6. 1.9 dengan 6 ni. Jadi 1.96. Okey, mana tadi Z kita yang kita kena cari tadi, yang kita lost tadi? Yang ini kali kan? Jadi 1.96 sama dengan 63.5 tolak 60.5 persisihan piawai. Sekarang boleh cari sisihan piawai tak? Ceritanya 1.96 tu sepatutnya kita label dekat sini. Faham tak? Tapi tak ada tadi. Jadi tu yang kita kena cari. Itu je lah yang paling kebat pun. Tak ada kebat lain dah. Dia reverse ke belakang balik. Macam tu. Jadi barulah dapat sisihan piawai. Semua tengok dapat tak? Ini jawapannya.